Daripada saya zero, tak mengenal huruf, sekarang ni selama 8 minggu saya belajar di kelas hari kini, banyak huruf-huruf yang saya dapat kenal dan saya boleh membaca walaupun berangkat-rangkak. Dulu semasa saya masa muda-muda dulu belajar, dia tak macam kelas hariki. Dia macam menghafal saja, susah nak faham huruf-huruf dan susah nak ingat huruf-huruf yang Tok Guru mengajar pada masa zaman saya dulu lah. Tetapi selama saya belajar di kelas hariki selama 8 minggu lah, banyak yang huruf-huruf yang saya tak kenal, dan saya boleh kenal huruf-huruf itu dan saya boleh dapat membaca walaupun tak lancar, berangkat-rangkak lah, walaupun saya baru 8 minggu. Sebab apa yang saya nak katakan, selama saya belajar di kelas hari ini, mudah untuk faham huruf-huruf yang ustaz mengajar, supaya kita senang dapat membaca Al-Quran suatu hari nanti. Saya pun baru belajar 8 minggu, belum habis lagi. Bolehlah baca, orang kata tak lancar, dan bolehlah mengenal huruf dan berangkat-rangkak. Alhamdulillah lah, berbeza daripada dulu yang saya belajar. Zaman saya muda-muda dulu memang susah lah nak mengenal huruf, hanya semata-mata mengaji, hafal saja. Tetapi kelas hari kini boleh, orang kata apa, menjadikan saya ni boleh mengenalkan huruf, boleh membaca. Walaupun saya baru 8 minggu saya belajar, saya boleh dapat mengenal huruf-huruf, dan huruf yang bersambung pun saya boleh dapat mengenal. Saya harap di luar sana, sesiapa yang nak belajar, masuklah di kelas hariki supaya kita boleh membaca Al-Quran satu hari nanti. Itu saya